Ini penulis semua blogger saja. Okey, Assalamualaikum. Sekarang ni kita berada di tapak perkuburan lama yang dipercayai dimiliki oleh Panglima Aceh. Tahun mungkin circa 16-19. Ni makam ni dia ada panglimanya, isterinya dan anaknya. Yang menjadi persoalan, macam mana pula pergi perang bawa keluarga. Okey, dia orang tengah cuba betulkan balik lah nisan yang dah sengit tumbang. Dan apa tu? Skorpion. Dia duduk dalam batu tu ya? Okey, kita boleh nampak dia punya kesenian dia dengan ni dikatakan sebagai awan larat. Kebiasaannya digunakan di atas pada batu nisan berpangkat lah, ada kedudukan. Macam mana ni? Ke ini ikan sengit. Kita angle-kan betul-betul. Saya bersama dengan orang Perak.com dan beberapa pecinta sejarah lain. Dan juga waris Lambo dan juga waris tuan punya tanah di kampung pulau Lambo Kiri. Macam biasa dia. Macam biasa buat je. Alfred, komen sikit. Komen sikit. Komen pasal apa? Ni. Tengok ni. Ni antara batu nisan Aceh yang terbesar kat Semenanjung. Semenanjung ya. Antara 1 meter lebih kurang ya. Lebih kurang. Lebar dia tu. Kita masing-masing terlupa bawa tali tip. So kita kira jengkal lah. Nanti balik rumah ukur. 1 jengkal, 2 jengkal, 3 jengkal. Lebih kurang 3 jengkal kelebaran dia. Batu nisan ni memang dibuat hiasan diukir 4 dimensi tau. Tak seperti setengah batu nisan dia hanya satu muka, 2 muka. Tapi batu nisan Aceh yang ini kebiasaannya di zaman Sultan Iskandar Muda dan seterusnya dia buat 4 muka. Nampak? Dia ada 4 muka. 4 muka. Semua ya. Bulu tu potong. Isteri Bawahnya dia, tajamkan. Atasnya dulu. anaknya. Panjang ni. Potong 4 bulu. Atas lurus, bawah tajam. Itu semua orang Lambo. Baju kuning tu. Semua orang Lambo. Dia banyak sejarah lah yang tahu. Orang simpan kat badan, jangan hilang ni tu. Orang simpan kat badan, jangan hilang ni tu. Ni tu. Orang ramai. Yes. Nasib baiklah awak dah biasa tanam pokok pisang 1000 pokok kan, jadi dia tak adalah semput sangat. Atuk dia datang sini buka kebun sini macam estate. Takkan anak cucu. Tak boleh Genetik dia tak boleh. Malu ya. Ada guru dawan tak. Itulah kan. Nanti terus repair simen. Nanti saya beli dia punya ni. Tapi ni memang nampak sangat dia punya corak apa tu, awan larat dia tu. Orang Aceh. Kalau kita baca dia kata keturunan orang yang berkedudukan je yang ada corak awan larat. Untuk bagi habis awak ni atas. Patut tanam lagi ke dalam. Patut tanam ke dalam. Apalah. Nanti kita orang datang balik repair. Letak tu simen. Tapi pasak tu. Kalau bukan orang Lambo yang buat, siapa lagi kan? Faham ni. Ini sebenarnya pukul apa tu? Pukul anak sini menantu. Pukul anak sini menantu. Dia kata orang Lambo yang buat kerja ni, kata dia. Tahu dia tahu. Orang-orang bangsawan ni tahu kias.
tahu. Pedih dalam tu. Lepas ni lah. Pedih makan dalam. Ini bunyi. Itu dah lama tak jumpa. Dah lama tak jumpa. Bersoreh balik. Besar ke balik. Ini boleh tolak je. Takut jadi patah juga. Jadi patah ni. Tolak kena tolak tengah. Jangan tolak puncak dia Ini nanti. pun sambung ni. Sambung juga. Hmm. Bekas patah. Sebab tu tak ada dia punya inscriptionnya dah tak ada. Dia punya apa? Tulisan dia dan dia punya tu tak ada dah. Tapi dalam apa catatan Prof Yatim ada dekat Batu Aceh yang Semua Yatim? Oh, Semua Yatim tu. Semua Yatim. Tempat ni? Ada. Dia memang catat. Abang buka dekat dalam yang Batu Aceh tu. Jadi gambar lama tu. Batu Aceh juga Batu sangat kan. masih dibuat thesis untuk PhD dia. Dia ada Orang Aceh sendiri pun banyak refer kepada buku dia tu. Tak pasal pula. Bila saya tengok dia punya tulisan, banyaknya orang Aceh buat tulisan akan rujuk buku Semua Yatim tu. dia pun dah usul kan Prof. Aku tanya dengan Dia pun dengan satu Mak Saleh tu kan, Osman Yatim ni dengan satu apa nama Parrot. ada seorang lagi. Nama Parrot macam tu. Dia Kalau dia boleh kerja ada sama. perjang tu kan. Umpil bawahnya ni dia naik. Ini pun dah pecah bawah tu kalau Kalau dikacau lagi takut lagi. Tak apa nanti yang orang Lambol yang sambung. boleh. Kita cuma pencetus asas saja. Mana tahu ada dia dapat dana. Dia pasti memang insya-Allah. Memang dalam perbincangan nak betul. Nanti saya akan insya-Allah saya akan Semalam jumpa ketua ini kata apa? orang Arab dia Aceh kata- peniaga-peniaga. Dia konsul kan? Kita tunjuk gambar ni. Usaha apa? Kan. dapat Orang tak malu ke? Dah tahu dia pun Ini bukan juga keturunan orang kau dia tau. rasa tak tahu. Yang buat tahu. video ni kan. Orang-orang tempatan. Aku cerita Oleh kerana dia, kan sayang ini budaya makam kau. nenek moyang kita, Takkan kata. kau nak diam Yang saja. menurunkan susu kalau Kan? kita di sini. Macam tertampar kan. Jadi jumpa ketua dia, nanti ketua dia akan collect collection dana. Pandai-pandailah aku cakap. Kau takkan tak boleh fikir. Kau datang jauh sini, kau pun boleh berniaga sini. Kau punya fikir lagi bagus daripada kita orang. Kalau kau sayangkan sejarah bangsa kau sendiri, kau datang sini nak duit ke nak jaga budaya apa sejarah bangsa kau. Aku wakil tu bos. Tak ada wakil. Cakap yang benar, cakap yang bohong. Kau tak? Mari. Bakar. Kalau pak pancang untuk tegakkan benda tu. Kita nak naikkan ni balik ni. Batu nisan ni Sementara lah. Sementara kita buatlah di berusia lebih 400 tahun ya. Dari Aceh dibawa khas. Biasanya batu-batu nisan Aceh ni memang dibawa dari Aceh sendiri. Stop. Inilah. Kita nak bawa pergi makan tu luar kan. Ada lagi tu. Window ni. Yang jaga. Tak tahu. Siapa abang sini yang ada orang Indonesia yang beli anjing banyak tu? Baru. Di mana? Bobby nak pukul puding. Ada banyak puding kat sini. Liar je hidup. Dia pun stop. Memang betul kata pada tu. Baca suruh. Kata awak dengan mak berjalan kaki dalam tu. Pasaklah bagi kukuh. Nak tegakkan. Nak tegakkan balik. Nak naikkan ni. Macam ni. Kalau untuk pegang ni lah. Itu orang Lambol kan. Sayang ni tak jaga betul ni. Di mana tu lah? Mana nak cari ni? Ini bangsa asing ni nampak benda ni. Mesti nak musnahkan ni. Tak mau ada sejarah. Tapi masa keluarga kami bang, masa tengah dulu keluarga kita ada jadi pengarah muzium negara masa tu arwah memang tahun 1970-an lah dulu itu sebab dia jaga. 1927 tahun yang British Itu memang masa tu. seluruh sebenarnya tanah Melayu Habis.
kotek. Nak buang, nak Oh iya. pecah kan. Itu apa ni? Oh itu yang Buku-buku segala etepek yang Pak Ipin cakap tu yang dekat kubur beruas tu bang kena negara kita kena dah kutip. pergi kayu masjid daripada Sauk berenam Beruas. sampai situ kayu. Sampai jumpa Pak Ipin, sampai jumpa pengetua siapa tu? Wan Zakaria. Kubur lama kan dekat dekat kampung kota. Kampung kota. Kami pada pergi dulu. Masa Dulu awak. Kita naikkan dulu. Tapi Fred kata dah teruk dah tempat tu tak terjaga langsung. Tadi dah pergi lagi dah ni. Kita ingat lepas ni nak pergi sebab yang sana lagi lama. masa tu dia tengah nak naikkan ritual Itu tahun 1400 lebih tu. yang nak buktikan Bukan gara-gara Islam tu dah sampai sana. Ada cerita tak? Bukannya Terengganu. Mana dia punya dah? Tiga orang nak naikkan ke puncak daripada badan ke bahu. Okey. Okey dah. Badan dan bahu Kita naikkan. Nissan. Ano? Okey, korang kontrol lah. Okey, kontrol bawah. Balik dah. dia patah ni sebab dia dah bukuk tu kan. Dah bukuk royan. Anu, pajak kau. Jangan tegak sangat. Dia macam Kena condong sikit. condong. Oh, faham. Orang Bandung. Orang Bandar disuruh. Okey. Orang Sri Iskandar. Mana letih ya? Oh. Sri Iskandar lagi. Nanti kita ikat macam ni, bro. Yes. Betul. Mana dia lagi satu kayu benda ketuk. Benda itu. Mana ni ke? Sampai tekan. Batu. Ya kot, tu dah berpacang ni, dah bertajam ujung lah. Tekan dulu. Ni ah tu. Tu. Batu kat belakang kau. Ni ah Fred. Belakang tu. Itu pun besar kan tu. Belakang kau tu. Ya. Tekan mana-mana boleh. Ni ah Fred. Tekan mana-mana. Terbalik ni. Tekan mana. Tajam ke dalam. Bawah. Mana? Kuasa mana? Sini. Tak mau. Tangan dulu Satu-satu dulu, satu-satu. Nazar macam ni ke? Kepala di situ. Kaki situ. Ingatkan macam ni. Oh tak, di sini. Sini. Oh ya. Live. Ni ambil gambar. Put. Put ni nganggur pula dia. Terpekun. Kau nak sangat ikut. Alah terpekun. Kalau kerajaan negeri tak nak bagi Tu maksudnya. aku viral ke lagi. Jadi ni pasal Oh, barulah okey ya. Tak fikir aku macam ini bukan bangsa Rohingya. Ini bangsa kita ni. Melayu ni. Ini kau nak bela bahasa Wah, Rohingya. yang ni tak dalam ni, Wak. Tak apa. Tak apa, boleh. Dan lagi lagi. Oh, mana boleh? Sini. Korek. Tekan. Boleh ke? Okey dah. Mana batu tu? Cik baik kita bawa Noah. Sebab tak sangka pemakam lakonan Aceh ni seteruk ni. Sebab masa pergi hari tu. Pasal aku dah tak tengok. Tak jarah. Tu pasal. Kita pasal. Saya cakap main lepas je. Sebab takkan sebab makam ni sebab wangikan. Ni kok sebab yang ni Musuh kau. Tapi nilai sejarah tu ada. Tapi bangsa tu bangsa juga. tapi kami pun bercampur juga dengan Aceh. Mana kahwin dengan Aceh juga. Kali juga bercampur. Kau jilat juga dia. Nak kata Pakai apa akar tu yang ni berkait juga. bangsa kita. Bangsa kita. Cuma tu perbal hari kecil-kecil je. Tak faham. Anggap dia tak faham. Sebab ni pun sultan. Tapi ada yang rasut. Bukan penjajah. Apa jajaran halus tu yang Yalah. orang dulu mungkin tak mahir perang salah. Perang salah. Sekarang orang baru nak tahu. Sekarang perang netizen. Masa gambar dulu awal-awal dia lagi besar ni. Tapi sebab dah pecah ni. Ambil yang baru tu yang besar. Ya dah dia Dia dah punya nampak kecil lah. kepala dia dah tak ada. Yang ni je yang masih lagi. Ini pun dah patah sebenarnya kan, dah simen kan. Sayang. Ay, jatuh.
Balik lagi tak gimana. 400 tahun ni batu nisan ni berusia 400 tahun lebih. Mau tahu nanti Ada Persatuan scorpion. Aceh Malaysia ni bagi Ada scorpion. dana. Ui, besar skorpion dia. Paling awal pun berusia mungkin adalah pada tahun 16-19 semasa Lambu kanan. Sama Yang lah. ni memang menjaga. Ha. Ha. memang dijagalah. Jaga sedikit lah begitu sebab Sama pun. Ah betul, ini lagi awal. ni lagi awal. Ha, Ni lagi masa awal. tahun Ni lepas ni kita nak pergi Ya. keluar sana. Kat kampung kota tu. 1400, 1005 memang masa itu. Tapi dia dah ada sayap sikit kan? Saja nak Dah ada sayap sikit ya? Ada sayap sikit kan? Ha. 1005 lah. Yang tu memang itu memang tahun 1905. Itu kalau ikutkan dalam Ada sejarah. ada dia punya tulisan ni. Oh, Ada okey. ikut dalam sejarah keluarga kami dulu sebelum Sultan Muzaffar kami kalau ikutkan dalam salah silap keluarga. Kami ni keluarga kami orang besar dengan Sultan Melaka berkerabat keluarga. Satu keturunan yang sama daripada Bukit Seguntang Palembang. Pada masa tu sebab waris tak ada zuriat diraja dah tak ada pada masa tu. Jadi tu yang jemput Melaka. putera Raja Sultan Mahmud tadi. Dan tak semestinya apa yang ada yang banyak saya baca tak semestinya batu yang menggunakan batu nisan batu Aceh ni tak semestinya keturunan Aceh. Kan? Tak Sebab masa semestinya. tu, Boleh tangkap. Masa tu pun Aceh pun Kesultanan Aceh pun ahli keluarga yang sama, keturunan yang sama. Tapi 1500 lebih Samudra Pasai ni kan? Masih Samudra Pasai. Itu sebab keluarga kami mewarisi gelaran tun daripada Samudra Pasai. Samudra Dulu Pasai. keluarga kami memang gelaran depan nama memang tun. Ada tu. Tapi apabila pengaruh Bugis datang masuk, Dia dah jadi putera dia dah jadi Daeng. jadi lain sikit. Sebab masa ketika Bugis masuk, keluarga kami memihak, masa tu ada perang saudara dia tegak. Perak berpecah pada dua. Keluarga kami berpihak pada adik Sultan. Yang tu yang jadi Sultan Perak yang ke-14 tu, Sultan Muhammad. Jadi jam tu sejak tu keluarga kami dekat pakai gelaran tun dah. Tapi dengar cerita banyak orang besar di Perak ni buang nama Betul. nama-nama pangkat. Salah satunya ketika masa British berkuasa, Yes. mereka buru. Diburu. Jadi Nak pusing lagi. keluarga kami terpaksa Buanglah nama tu. Betul. dan sembunyikan diri. Ya, itu banyak saya dengar tu. Sebab masa tu ramai tali barut di kalangan masyarakat Melayu. Melayu sendiri ya. Dia tak boleh buat. Ada orang tengok ingat, apa ni ajaran mana ni? Bukan ajaran. Ini seni. Baik pulih sementara. Akan rusak sekedar. Ini sementara je dalam masa 50 tahun ni. Tapi kalau tak ada tindakan kita datang lagi ya. Nanti kita tengok tak silap Tapi dah jadi sampai pokok kita buluh dah. Kita akan datang lagi ni. Akan tengok lagi. Yalah, mengikut lah. Tapi boleh lekit dia guna dia. Tapi tak ada kuasa. Sebab dia kena Ni hulu yang berkuasa. kala jengking tau. Ada yang besar sikit. Jualan itu. Tu memang kerja dia lah. Takut terkena tangan lah tu yang Dia tak sakit, kita tak sakit. Dah nampak dah. tapi tu untuk penghulunya tak berapa jalan sangat. Hulunya Dah berapa kali dah jaga ni. hulu yang muda. Oh muda dia Itu 30-an. Memanglah anak cucu. Ramai tak? Tak lama. Pagi-pagi mana ada orang. Tidur lagi. Tidur lagi. Biasanya dah habis-habis kan barulah. Itu pun dia cakap apa? Ni Masa tengah live. urusan bawah JKR. Lagi pagi-pagi ni. Dia kata macam tu. Tampor dia. Dia kata dia kata JKR kata warisan kata muzium kata. Selalu macam pada tu. Jabatan Museum. Pada museum kalau PBT tempatan. PPT dia. Dia lepas tangan tu yang jadi masalah salah Bangau satu sebab Bangau kenapa mengapa mak kau anu tak sebab berjaga. Bangau Bangau sebab tu lagu Melayu. Wah. Bukan Jawa ya. Ambil kosong. Masuk dalam perak.com. Baik pulih. Lepas tu mau dia orang menggeletik kat ofis tu. Besok. Gambar kosong dan gambar kita. Temu buat lah nanti. Waduh. Dah, gambar kosong. Jom gambar kita dah ramai-ramai pula. Oh, tetap. Siapa nak tangkap gambar kita? Ada je sini. Nanti kau tak pilot tahir pun ada.